Kadang-kadang kita tak tahan dengan bau kambing, tapi pasti kambing tak tahan dengan bau dia. Tak elok buat macam tu. Kalau nak buat perbandingan pun jangan sampai ke tahap menghina kambing. Kambing ni makanan haiwan yang digemari. Rasulullah SAW makan kambing. Umat-umat dia makan kambing. Kita janganlah hina kambing berlebihan. Bau kambing, siapa kata bau kambing? Setengah orang busuk, setengah orang bau hamil, macam-macam. Setengah orang suka bau dan sebagainya. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Ini tiap-tiap binatang ada baunya. Kalau kita masuk hutan, kita tahu ini bau harimau, ini bau babi hutan, ini bau ni, kita tahu. Dia bukan ada perfume Stephanie Ritchie nak bagi wangi. Ini kita menghina binatang, patut kita sembelih binatang makan. Jangan buat perbandingan macam tu. Macam orang buat perbandingan kata lembu bodoh dan sebagainya. Tak boleh. Saya tak suka peribahasa tu. Ya, Allah bagi jadi lembu lah. Allah bagi jadi kambing lah. Tujuan kita memanfaatkan kejadian Allah itu yang dia bagi pada kita. Kita tak boleh menghina pokok ni aku nak kencing ya. Tapi buah kita ambil. Kita tak boleh. Penghinaan itu bukan saja tak boleh kepada manusia, kepada binatang dan pokok-pokok tak boleh. Kepada anak-anak yang mulia semua, cari jalan supaya orang sentiasa berdoa kepada bapa kita. Yang dipanggil orang kambing pula, apa? Macam orang tak cerdik Kalau orang boleh pelih ke dia, orang tak mencantik lagi sekolah.